Potentiometer ni dia ada 2 basic case. Dia boleh bagi awak soalan yang lagi susah, tapi bagi saya kita kuasai yang basic sebelum kita fikir yang lagi susah lah kan. Konsep dia adalah awak ada 2 dry cell yang dipasang dalam bentuk macam ni. Ini adalah awak punya primary circuit, yang ni secondary circuit. Apa yang awak boleh keluarkan dekat sini adalah EMF 2.5 volt ni adalah sama dengan potential difference between AB. Let's say saya namakan ni sebagai EMF. So EMF dekat atas tu adalah sama dengan VAB. At the same time, saya boleh comparekan EMF X kat sini dengan potential difference between A and C. So, ni adalah konsep potentiometer. Tapi, relationship yang saya baru keluarkan ni, dia cuma valid bila tak ada external or internal resistance. Apa yang saya cuba masukkan kat situ adalah, dekat sel atas ni, dia tak ada R kecil. Dekat luar ni, tak ada external resistor, R. Pun dekat sini pun tak ada external resistor. Dan barulah kita boleh kata yang ini adalah valid. Tapi once ada R, contohnya ada R kat sini, external resistor, then equation ni tak valid dah. Sebab nilai EMF takkan sama dengan terminal voltage bila kita tambah lagi R yang lain. Tetapi, awak jangan salah faham. Wayar AB ni, dia ada rintangan dia iaitu RAB. Wayar AB ni memang akan ada rintangan. So, bila saya maksudkan yang no internal or external resistance ni, saya maksudkan R kecil kat sini ataupun R besar kat sini. External, tambahan. Resistance kat wayar AB ni untuk dua-dua case memang akan ada. So, kalau case yang di mana awak tak ada external resistor ni, terus guna ratio between EMF dengan L. Formula ni dibagi dekat awak. So, contoh kalau soalan ni dia nak EMF X. So, EMF X awak nak cari, awak bahagikan dengan EMF yang primary circuit. And then, since kita tahu yang EMF X adalah sama dengan VAC, jadi awak boleh comparekan EMF X dengan length AC. Divided by EMF kita boleh comparekan dengan length AB. EMF X kita nak cari. Length AC is 75 cm, length AB is 100. EMF primary circuit is 2.5 volt. So, awak akan dapat EMF X is 1.875 volt. Kalau awak nak guna ratio between potential difference dengan length boleh, ratio between potential difference and resistance boleh, ratio between resistance and length pun boleh. Semua ratio ni boleh digunakan untuk potentiometer. Cuma kalau case yang macam ni, guna straightforward macam ni terus je lah. Itu